Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting ting ting. Halo guys, selamat pagi. Okay, so hari ini aku nak buat vlog. Okay, so untuk pengetahuan semua, kita dah nak, orang kata dah nak habis dah tahun 2025 and today is the last day untuk tahun ini, which is 31 hari bulan 12. So esok dah masuk 1 hari bulan dan esok kita dah masuk tahun depan dah guys. By the way, dengan kesempatan kali ini, saya mengambil kesempatan untuk nak buat vlog lah. Which is mungkin ini adalah vlog terakhir saya untuk tahun 2025. So esok dah masuk tahun depan, jadi umur kita pun dah bertambah kan, betul tak? And by the way kan, so dalam vlog ni saya nak buat vlog which is di mana aku nak wishkan apa azam aku, apa yang aku nak, target aku untuk tahun depan. By the way, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, aku nak korang semua make sure subscribe dulu YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen, support aku untuk dapatkan aku punya tinggi subscriber. So memang aku rasa untuk tahun 2025 ni ada banyak juga something yang suka, duka yang kita tempuhi, betul tak kan? Some goes like achievement pun ada juga yang dapat. So seperti yang korang tengok, this is the camera. This is the achievement aku untuk tahun 2025. And aku bersyukur gila sebab aku boleh dapatkan sebuah kamera ni dengan harga ribuan ringgit. Aku rasa macam sangat-sangat bertuah dan beruntung lah sebab tak semua orang boleh diberikan rezeki. Banyak sebenarnya yang berlaku dalam tahun 2025. Putus kawan, dapat kawan baru, dapat kerja and everything. So aku macam bersyukurlah dengan segala nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat aku untuk tahun 2025 ni. Aku bersyukur gila. Dan aku tak akan mempertikaikan apa yang aku dapat, yang pernah dapat untuk tahun 2025. Untuk tahun depan, iaitu esok, aku tak sangka begitu cepatnya masa ni berlalu. So esok dah masuk tahun depan, dah masuk 2026 dah guys. Aku rasa macam ya Allah, cepatnya masa kan. So aku ada sedikit wish lah, ataupun aku punya target-target aku, apa yang aku nak capai untuk tahun 2026. Okay, so pertama sekali untuk tahun 2026 ni, aku berazam dan aku bertekad untuk aku nak fokuskan pada aku punya affiliate. Sebab aku tengok ramai gila content creator kat luar sana, affiliator kat luar sana yang buat affiliate, diorang gain banyak gila profit, commission banyak gila, boleh sehingga sebulan tu boleh dapat angka 3. Itu angka ribuan ringgit. Bila aku buat untuk tahun 2025 ni, aku tak sampai lagi target aku untuk ke tahap tu. Tapi still masuk je. Still je masuk commission, but masih belum sampai target. And my wish is aku nak jadi seorang affiliator yang lagi berjaya untuk tahun depan. Which is aku nak lagi fokus, aku nak konsisten post 5 video sehari untuk tahun depan. Dan aku harap aku dapat grow aku punya TikTok aku lah, which is aku dapat gain commission yang banyak supaya aku dapat, orang kata dapat duit yang banyak. So aku boleh cover duit aku, duit makan. Sebab kita kerja still orang kata tak cukup kan, nak cover makan ke apa semua kan, nak berbelanja kan. Okay, itu yang pertama kan. Yang kedua, aku nak menjadi seorang YouTuber yang berjaya. So dah alang-alang aku beli sebuah kamera yang mahal ni. Jadi aku bertekad lah untuk nak buat konten dan nak fokus balik pada YouTube. So untuk tahun 2025 ni, aku intern sebagai HR dekat hotel selama 6 bulan. Aku langsung tak buat YouTube sebab aku tak ada masa gila. Tapi sekarang ni aku dah comeback balik dan aku nak growkan balik YouTube channel aku. Jadi aku harap korang semua untuk tahun depan ni support lah aku. Yang mana tengok aku punya video, jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga share kat kawan-kawan korang. Support aku guys. Dan seterusnya,
apa yang aku idam-idamkan untuk tahun 2026 ni, aku harap aku dapat beli sebuah kereta lah. Which is sekarang pun aku dah kerja, dan aku harap aku dapat simpan duit untuk aku nak beli sebuah kereta, senang untuk aku nak bergerak ke sini ke situ kan. So itu adalah wish list target aku untuk tahun 2026 ni lah. So aku tak kisah kereta tu kereta biasa ke ataupun kereta mewah, tapi nak mewah tu kita berpada-pada lah kan, sebab kita macam ni je kan. Kerja pun bukan kerja yang besar kan. So I hope that aku dapatlah beli sebuah kereta untuk aku nak senang aku nak pergi ke situ ke sini. Macam tu. Untuk target aku 2026 ni, my target is I want to go to the gym lah. Which is sekarang ni kita punya badan ni kan kurus kering. So orang pun tak tertarik dengan kita. Jadi orang nak kawan dengan kita pun orang tak nak, sebab kita tak ada rupa kan. So my plan, aku plan dengan member aku, which is kita orang ni nak pergi gym. Untuk tahun 2026 ni kita orang nak pergi gym, nak try untuk nak bina badan, nak buat badan dan nak mengamalkan gaya hidup yang sihat. So itu adalah wish list aku lah. Dan seterusnya aku nak gain banyak kenalan-kenalan baru. Tak kisahlah kenalan-kenalan tu daripada social media ke, ataupun tempat kerja ke, ataupun random people ke. Aku nak konsisten untuk aku nak gain banyak-banyak connection supaya aku ramai kawan dan hidup aku lagi happy. Macam tu. Dan seterusnya, aku dah lupa dah keberapa Okay, dan seterusnya aku nak menjadi seorang content creator yang berjaya. So memandangkan kerja aku yang sekarang, kerja hakiki aku adalah fully content creator dekat sebuah company ni. So I hope that aku dapat meningkatkan lagi quality content aku supaya aku dapat memberi benefit. Aku dapat mengubah dan aku dapat tarik ramai lagi penonton-penonton dekat luar sana yang tak kenal aku, supaya diorang masuk dan diorang kenal aku punya channel and everything lah. So aku harap aku dapatlah buat orang kata yang terbaik untuk aku punya career aku. So, and seterusnya aku ada plan nak beli sebuah iPad, iaitu iPad Pro, which is aku punya iPad yang sekarang ni, dia punya gig dia ni tak besar sangat, 64 gig. So that content yang aku boleh buat pun tak boleh banyak. So bila aku post content yang panjang, jadi kita tak dapat nak proses. So my wish ataupun my dream is untuk 2026, I hope that I can get satu iPad Pro, which is aku nak grow. Sebagai contoh lah, aku kan nak grow, aku nak konsisten buat affiliate, buat YouTube, and then aku nak growkan aku punya bukan nak grow. So bila aku buat affiliate, so aku dapat commission yang banyak, aku nak kumpul dan aku nak angkat iPad Pro yang dia punya gig yang lagi besar, supaya senang untuk aku nak edit video. Before this aku edit video dekat MacBook, tapi MacBook aku sekarang ni pun dah nazak dah, sebab MacBook aku dah 10 tahun lepas dah. So dia punya bateri dia pun dah memang nazak gila. So wish list aku adalah aku nak upgrade juga aku punya MacBook lah. Aku nak upgrade juga aku punya MacBook, ataupun aku tukar dia punya bateri je, sebab bateri nak tukar RM100 juga weh. Penat. Jadi aku rasa kan, itu je lah harapan aku, benda-benda yang aku nakkan untuk 2026 ni. So aku harap apa yang aku idam-idamkan tu tercapai lah guys. Apa yang saya idam-idamkan tu tercapai, dan aku dapat orang kata membalas jasa kedua ibu bapa aku juga, sebab aku kerja. Kalau aku dapat duit daripada YouTube, yes, memang aku dapat income daripada YouTube, tapi income yang masuk daripada YouTube tu slow sangat, sebab aku tak ramai orang kata followers, aku tak ramai subscriber lagi, jadi orang tak kenal lagi aku punya channel. So mohon korang semua support aku. Yang mana baru kenal aku, jangan lupa untuk tap subscribe dan juga follow aku punya social media. So guys, itu je kot yang aku rasa kan nak buat kan. So seperti korang tahulah, ini adalah vlog yang terakhir untuk tahun ni. InsyaAllah korang doakan aku supaya aku lebih semangat untuk aku nak buat vlog di masa akan datang, iaitu tahun depan. And I hope that aku akan konsisten untuk buat YouTube untuk tahun depan dan get income yang tinggi lah, dan menjadi lagi berjaya. So aku rasa sampai situ sajalah perjumpaan kita. Terima kasih korang yang sudi masuk dan dengar bebelan aku ni. Until kita jumpa lagi dalam vlog yang selanjutnya. Assalamualaikum.